Weh, menyala siap. Man wiring. Aduh, bahal lah. Yang ni aku rasa meter ni problem. Kadang-kadang padam-padam. Kadang meter ni ada betul ada tak betul. Biasalah nak dapat pun meter murah. Dalam masa sama juga sekarang ni kening dah jumpa. Ni siapa geng-geng enjin pecah? Member ni dah pecah dah. Roger. Terima kasih. Jadi lagi guys. Sebelum ni waktu kereta beza aku baru pindah rumah tu. Boom. Seorang warga India pula. Seorang bangsa India langgar juga. Kali ni India juga. Aduh, tapi kali ni dia bukan mabuk lah. Kali ni dia kata dia bawa balik daripada study group ke apa benda ke, ada kerja, ada assignment ke benda, tapi dia tertidur. Dia cakap dia tertidur guys. So kejadian berlaku dalam 2:30 pagi. First impact jiran belah kiri aku, kereta dia, lepas tu belah sebelah rumah aku. Kemudian waktu tu just like macam aku tak expect lah benda ni berlaku kan, orang kata kan. So kejadian tu tiga kereta. So macam kereta aku ni ibarat impact yang terakhir lah orang kata kan. Dan sekarang ni aku on the way nak pergi hantar untuk bahagian claim insurans. Hati-hati ada pun. So ibarat macam sekarang ni aku nak pergi hantar bahagian claim. Harap urusan ni dipermudahkan ataupun proses dipercepatkan, sebabkan minggu ni juga aku ada urusan dekat Cameron. You wrong way lah yang. So aku harap dapatlah kereta ni sempat siap macam tu. Kereta ni yang unduh. Okay guys, seperti yang korang tahu, ni wiring NVX V1, dan yang ni meter NVX V2. So alhamdulillah Nukman dia tengok video aku, kemudian dia offer diri, bang saya nak tolong bang, abang punya menyelesaikan masalah ni lah, kononnya macam ni kan. So aku cakap kan, first aku was-was lah. Kemudian dia cakap, bang saya yang meniaga apa ni, ni motor ni, motor LC tau. LC telah di-convert kepada LC V8, dan dia ada apa ni orang panggil, dia buat wiring yang kat bahagian meter, wiring V2 ke V1 ke benda, yang convert soket dia untuk meter V8. Ni boleh buka. So kau tengok nyala bosku. So untuk meter ni apa je yang tak menyala? Untuk meter tu dia naik error sebab tak tahu injection ni. Speedo dengan RPM tak hidup. Speedo dengan RPM je tak hidup. Speedo dengan RPM tak hidup. Sebab tak combination carburetor. Oh, okey, wiring dia lain. Betul. Sebab dia punya speedo dia kat sini dia ada speedo, kemudian dia ada satu soket dia cocok je. Tapi yang ni bukan FI kan, dia masih carburetor. Nampak carburetor. So carburetor dalam masa sama juga Nukman ni dia ambil servis ataupun buat job untuk convert. Maksudnya job convert ni dia convert LC ke V8 macam tu. So kepada korang yang LC ke V8, V1 ke V2 ke V3 ke nak convert ke V8, boleh Roger Nukman. Nanti aku sediakan dia punya IG pasal meter ni juga. Nanti insyaAllah mungkin motor aku ni jadi uji gaji. Dalam masa sama juga mungkin nanti Nukman dia akan buat jualan. So kepada korang yang berminat, korang boleh direct minta kat Nukman. So motor aku ni jadi uji kaji. InsyaAllah rezeki dia. Perfect.
selepas 40 minit. Sebenarnya benda tu dah jumpa dah dalam 15 minit, tapi kurang yakin lah kan. So akhirnya meter V2 hidup. Minyak meter hidup. Okay, dia akan mati. Tuk. Macam tu. So selebihnya ni lah Nukman apa ni? Tengah cari lagi. Dia dah jumpa dalam 4 wire. So yang aku settlekan motor yang ni. Yang ni owner dia aku ada tukar phone baru. So aku tak jumpa lagi nombor owner dia ni. So aku harap owner SCV1 ni boleh WhatsApp aku. Sebab aku tukar phone baru tapi lupa nak backup WhatsApp. Tu yang kacau. Aduh. So biar Nukman buat kerja dia, aku buat kerja aku. Okay guys, aku dah pasang piston. Tapi bila turn aku nak pasang block tak boleh. Sebabkan dia punya slip tu tebal sangat. Motor ni dia punya bahagian kawah tu aku tak sentuh lagi. So ni kerana slip tebal ni aku terpaksa hantar alih sikit untuk kita masuk ni slip. Sebab yang ni kalau sekadar dia kacau belah atas ke benda ke, aku grind je. Tapi dia kacau semua. So aku kena hantar mesin shop untuk lay sikit blok tu bagi dia nipis. Aku rasa aku kena hantar dekat MPR lah aku rasa. Biar apik kata kan. Sebab hantar kat kedai lain confirm lah lambat. Duk. Ini Nukman lah weh. Mantap. ABS padam, kunci. Tinggal ABS je lah. ABS je. Okay guys, benda ni ni usaha Nukman. Dia tolong aku menyelesaikan masalah ni. So kalau aku nak share kat sini, ibarat macam tak cantik dia yang cari duk, dia yang serabut kepala dia pening. So yang ni apa-apa kau Roger Nukman lah. Tapi Nukman dia stay KL. Kalau nak order soket ke apa benda, dia try buat macam tu. Maksudnya dia dah tahu wire. Guys, macam aku cakap tadi, Nukman yang ni dia usaha dia apa semua. Kau bagi dia masa untuk buat soket apa semua. Dan kepada korang yang teracun aku V1 convert V2 ni, nak soket bahagian meter ni, Roger Nukman. Dia akan usaha buat. Sekarang ni korang nampak meter RPM dah hidup. Nampak sini. So untuk error ke apa semua dah settle, dah masalah, dah macam dah sebiji lah orang kata, macam signal dah jumpa. ABS. So meter RPM, meter kilometer. So ada lagi berapa banyak wire lagi tak ni. Asalnya tu mostly banyak untuk yang sistem V2 kan. So wire V1 tu tak ada. Yang penting tak apa, yang penting menyala je. Thank you. Nasib baik Nukman ada. Nanti Nukman nak try. Aku minta tolong untuk lampu kening. So aku minta tolong Nukman carikan lampu kening. Tapi kalau Nukman ada hal tak apalah, mungkin next time ke benda kan. Okay guys, untuk bahagian meter dah settle. Bahagian meter dah settle. Sekarang ni Nukman dia cari untuk kening ni. So kita kalau jumpa kening, alhamdulillah rezeki. Menyala siap. Man wiring. Aduh bahal lah. Yang ni aku rasa meter ni problem. Kadang-kadang padam-padam. Kadang meter ni ada betul ada tak betul. Biasalah nak dapat pun meter murah. Dalam masa sama juga sekarang ni kening dah jumpa. Bak kata apa? Nak kena check apa? Wiring ground ni. Wiring ground. Bila jumpa wiring ground baru menyala dia punya kening ni. Biasa Ahmad,
Aku main cocok-cocok je. Okay guys, perkara yang terakhir apa ni? Dia punya Trip. trip dia ni geng. Ni KM. Bateri volt. Odo trip. Okey bang. Baik doh. Man, baik doh kau. Kita cari sampai jumpa. Dia dah settlekan segala masalah wiring ni. Alhamdulillah. Okay guys, aku pun tak sempat nak buat penutup video dalam masa sama juga malam pasal untuk aku punya NVX tu meter dah repair apa semua. Alhamdulillah dah settle. Cuma itulah tak sempat nak buat video waktu Nukman nak balik apa semua. Tapi tak apalah, yang penting kau boleh nampak dekat aku punya TikTok apa semua yang video ni. Okay guys, kat sini kau boleh nampak ni LCV8. LCV8. Nampak sini kan? Tapi kat sini macam carburetor tu. Betul kan? Macam carburetor je. Ni adalah LCV8 convert guys. Tengok ada aero apa semua. Tapi yang lain minyak apa semua hidup. Sekarang ni kau boleh nampak ni. Ni exhaust NVX V1. Tapi body NVX V2. Dia tengah buat apa ni? Man, buat apa man? Buat wiring sikit. Buat wiring So, wiring V1 masuk meter V2. Adalah convert lah. Ui. Pada korang yang minat nak buat wiring ni, jumpalah Nukman. Kat TikTok. TikTok Nukman Hafiz _ Oh, mantap. Follow. Ui, nampak man. Okay, aku nak cakap terima kasih sekali lagi dekat Nukman, orang kata. Dan kat sini sekarang ni macam aku cakap dengan korang ataupun salah seorang subscriber aku ni tengah cari owner dia ni. Owner motor LCV1 ni. Sebab dia punya chat WhatsApp sebab aku tukar phone. So dia punya conversation tu dah lost, nombor pun dah lost, aku tak sempat nak backup. So kalau owner tengok video ni, tolong WhatsApp semula. Dalam masa sama juga, kau boleh nampak ni geng. Ni exhaust WRC tapi carbon. Aku plan aku nak masuk kat RZ aku tau. Aku nak masuk RZ aku untuk belakang macam ni. Smart ni geng. Smart lah agak-agak. Sebab apa? Aku, yelah, macam aku cakap sebelum ni, motor aku dah pakai sport rim. Bila dah pakai sport rim ni, maksudnya motor ni bukan untuk tujuan laju-laju lah. Maksudnya tujuan motor ni untuk ride santai lah, apa benda, pergi ride asal sampai pun okey. So maksudnya sekadar racing kelajuan dalam 17 macam tu mungkin lah. Tak adalah nak kejar macam sebelum ni dalam 18, 19, 200. Wih gila 200. So cuma aku nak bunyi dia slow sikit. So aku rasa exhaust ni slow je, senyap je bunyi dia. So ala-ala double A. Sebab exhaust ni memang double A, cuma kebetulan dah patah. Bracket dia pun ada dekat dalam, tinggal nak potong bahagian yang rosak ni. Kemudian buat satu macam ni, lubang macam ni, dan rebate balik macam tu. So dah dapatlah exhaust contour. Sebab exhaust dia ni bunyi ni senyap sikit. Macam ni dia bunyi macam bunyi pipe. Yang ni macam bunyi ala-ala double A sikit lah orang kata kan. Saja nak buat lain daripada lain. So itu yang aku plankan lah. Cuma sekarang ni aku tengah cari batang pipe untuk saiz yang sesuai untuk dia. Dan nanti aku custom. Aku hantar exhaust ni pergi ke berada lain gombak ke apa, dia bakar ke benda, dia buat macam mana yang aku nak. So apa-apa aku akan share lah dalam next video. Cuma buat masa sekarang ni, untuk next video aku nak settlekan motor ni. So ni next video nanti aku share, okay? Kita jumpa lagi video seterusnya. Itu saja. Peace.